Aku balik lagi. Bas, Ya? apa yang Bas suka buat bila ada masa lapang? Oh, di waktu lapang, Bas suka membaca dan juga bercucuk tanam. Tanam. Wah, Bas. Ya? Membaca saya tahu, tapi bercucuk tanam sesuatu yang baru kan? Betul. Hari itu Bas bagi kacang panjang dari kebun siapa, Bas? Oh, yang itu dari kebun kawan Bas. Bas tolong dia tanam kacang panjang kat situ. Apa kata, Mas cuti sekolah ni, kawan-kawan semua berjinakkanlah diri dengan aktiviti bercucuk tanam. Nanti bolehlah dijadikan makanan tambahan di rumah. Bas, kalau saya tinggal di rumah pangsa macam mana? Oh, rumah pangsa pun boleh. Kita boleh gunakan pasu. Betul tu, Bas. Kawan saya yang tinggal di rumah flat pun ada tanam pokok herba. Wah, itu sesuatu yang bagus tu. Saya suka makan kacang panjang. Suka? Nanti nak ajak abang tanamlah di rumah. Bagus-bagus. Bas pun rasanya macam nak tanam sesuatu lah di kawasan rumah Kelab Kids On 2 ni. Apa ya? Tapi tak apa. Sementara kita fikirkan apa yang patut kita tanam ni, jom kita tunjukkan kawan-kawan di rumah tu soalan kuis minggu ini. Kawan-kawan, saksikan soalan kuis ni. Saksikan. Soalan kuis minggu ini. Apakah tajuk buku yang diulas dalam segmen buku at Kids On 2? Apakah kerja kreatif yang diajar oleh Kak Andrin dalam episod kali ini? Kalau kawan-kawan tahu jawapan, hantarkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Atau emailkan ke interaktif@kidsontu.tv. Dan kawan-kawan yang berjaya menjawab soalan dengan tepat dan bertuah akan menerima hadiah yang berupa Zoom. Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Serta cenderahati istimewa Kids On 2 berupa sehelai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidsontu.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis minggu ini ialah Nur Azimah binti Muhammad Yusof dari Bagan Serai, Perak, Darul Rizwan. Baiklah kawan-kawan. Ni Bas nak pesan ni sebelum kami balik. Kawan-kawan semua, di masa cuti ni jaga tingkah laku tau. Jangan lupa untuk siapkan kerja sekolah. Tolong ibu bapa jadi anak yang rajin. Jadi kawan-kawan semua, jumpa lagi di minggu depan waktu yang sama. Bye-bye. Jom kita balik. Jom masuk dulu kami. Duduk.